Jam weh, jam. Jom pergi Bali. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bonda. Hari ini Bonda menghadiri majlis perkahwinan di Permasjaya. Momen glass house yang sangat cantik dan kelas gitu. Jom follow Bonda masuk ke dalam. Wow, sangat mewah. Tempat yang sangat cantik dan transparan ya sahabat So pengantin boleh tengok langit di atas. Kalau hujan lagi best kot. Lihatlah, dengan tetamu yang sangat ramai, meja kerusi semua penuh. Momen glass house di Johor Bahru. Nasi biryani dia sangat sedap. Kuih muih dan buah-buahan. Jemput makan dulu sahabat. Ketibaan pengantin lelaki. Okey. Mana ni yang pegang? Cuba hulur tengok. Hulurkan dulu. Hulur ya, hulur. Okey, inilah dia adat tradisi. Yang ketiga, rancak 2, jadi 4. Saya nak mengizinkan pengantin lelaki kita untuk menuju terus rombongan dipersilakan untuk terus berada di ruangan meja di sini ke atas pelaminan seorang diri untuk bersama dengan putri permaisuri cinta hatinya. Dipersilakan terlebih dahulu diri bersama dengan penari-penari kita yang dibawakan khas oleh Sekolah Kebangsaan Taman Sainten. Dipersilakan bila mana semua rombongan keluarga kita telah pun lengkap untuk duduk di ruangan-ruangan yang dinantikan, telah pun bersimpuh di pelaminan cinta yang ditunggu akan berjalan melangkah untuk berdiri bersama permaisuri hati. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, halangan 3 tol telah lepas kita selesaikan, terlaksana sempurna. Tibalah masanya perjalanan yang diraihkan Raja di Hati untuk memikul dan juga ingin bertanggungjawab untuk bersama di pelaminan. Keluarga, rombongan keluarga, adik-beradik yang bersama untuk turut menyerikan dan juga merayakan hari berbahagia. Mana? Okey, last sebelum kita balik, kita isi kad ucapan untuk pasangan pengantin. Tak kotor. You mau buat tahniah. Okey sahabat, sampai di sini dulu konten Bonda untuk hari ini menghadiri majlis perkahwinan di Permasjaya. Dan jumpa lagi di konten seterusnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.